Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke Unggas Farm Keratung Channel. Okey, hari ni hari Ahad 25 hari bulan 5. Saya berada di rumah mak saya di Kuala Rompin ni. Biasalah hari Minggu kan. Hari Minggu ni balik kampung lah. Ziarah mak, tengok sihat ke tidak. Okey, sambil ziarah tu kita ziarah juga reban ayam dia. Ni reban ayam ni. Kokok pula dia. Reban ayam ni campur ni. Ayam kampung ada. Ayam penalur LB pun ada. Cuba kita masuk. Tengok ada telur tak. Ada lah nampak. Ni yang seronok tuan-tuan kalau ada ternakan sendiri. Yang coklat tu telur Lohman Brown ataupun singkatan dia LB. Ni. 1 2 3 4. Ni telur LB lah. Ni telur ayam kampung. Telur ayam kampung kacuk ni. Besar-besar. Ada yang mengeram. Tengok sikit dalam reban ni. Ni induk ni. Induk baka Lohman Brown. Dan saya cross dengan RIR. Maknanya back cross lah orang panggil. Ni. Ni lebih kepada genetik RIR. Ni saya tetas sendiri menggunakan incubator ni. Alhamdulillah. Sehat ayam. Gemuk-gemuk. Ni LB. Ni pun hasil daripada tetasan sendirilah. Kacukan daripada LB dan juga RIR. Back cross orang panggil. Sihat-sihat tuan-tuan tengok. Ni ayam kampung. Tengok ayam kampung. Terbang ni. Tengok. Ni ayam kampung original ni kalau boleh terbang. Nampak. Malam tadi hujan. Jadi pagi ni memang nampak pemandangan cantik lah. Ayam botak pun ada. Ayam botak ni pun hasil daripada tetasan sendiri juga. Alhamdulillah. Tapi seekor je baka dia. Seekor je. Tapi tak apa, insya-Allah kalau rezeki nanti kita ram balik telur dia. Nanti dapatlah baka dia. Ni. Ayam botak. Okey, rasanya setakat ni saja perkongsian kita hari ni. Ada pula ayam tersangkut kat sini. Kita lepaskan dia dulu. Ke mana? Terlepas dah. Tak apalah. Nanti kita masukkan balik. Okey, setakat ni saja video kali ni. Assalamualaikum.